Bismillahirrahmanirrahim. Saya sedar saya orang kecil, tetapi saya ingin menyuarakan demi kepentingan umat Islam. Saya menyeru kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri Malaysia dan juga Yang Berhormat Menteri Agama agar mempengaruhi Jawatankuasa MKI dan Mabims supaya mengubah kriteria imkan ru'yah yang dipindah pada Muharram 1443 Hijrah, iaitu tahun 2021. Pindaan kriteria imkan ru'yah ini menyebabkan berlaku beberapa kecelaruan. Sekurang-kurangnya 5 kecelaruan. Pertama, pada tahun 2022 berlaku raya mengejut. Malaysia raya tetapi Singapura tak raya. Sedangkan Malaysia dan Singapura satu matlab. Dan baru-baru ni ketika kita menyambut Ramadan, berlaku lagi kecelaruan di mana Indonesia berpuasa lebih awal daripada kita. Sedangkan Malaysia, Singapura, Brunei dan Indonesia berada atas satu matlab. Mana kita satu sahaja melihat anak bulan, maka semuanya patut berpuasa. Yang ketiga, ketika kita menyambut Ramadan baru-baru ini, saiz anak bulan ataupun saiz bulan sabit dah bersaiz 2 hari bulan. Besar. Boleh dilihat dengan mata kepala. Yang keempat, bulan purnama pada bulan Ramadan ini berlaku pada pukul 2.54 petang 13 Ramadan. Jadi malam itu bulan akan mengambang pada 14 Ramadan. Sepatutnya bulan mengambang 15 Ramadan. Kita tengok animasi ini. Bulan purnama akan berlaku pada 13 Ramadan. Sepatutnya 14 Ramadan. Bersamaan dengan 14 Mac, pukul 2.54 petang. Kita tengok dia punya pergerakan. Apabila matahari bergerak sampai ke pukul 2.54, maka matahari, bumi dan bulan berada di atas satu garisan. Kemudian matahari akan jatuh pada pukul 7.30, matahari jatuh. Pada pukul 7.35 bulan akan mengambang. Jadi malam 14. Sepatutnya malam 15. Pada besok malam itu 15 Ramadan, bulan akan mengambang lambat, hampir waktu Aisyah. Kerana hakikatnya dia dah 16 Ramadan. Benar ni akan berlaku pada bulan-bulan yang lain juga. Contohnya Nisfu Sya'ban baru-baru ni. Sepatutnya Nisfu Sya'ban itu 15 Sya'ban. Tetapi hari itu bulan lewat naik. Bulan lambat naik kerana dah 16 Sya'ban. Baik, kecelaruan yang kelima.
Yang ini yang paling besar lah. Hari kita tengok anak bulan 29 Ramadan nanti. Hari itu, hari Ahad itu tidak berlaku ijtima'. Ijtima' berlaku pada 28 Ramadan. Hari Sabtu ni akan berlaku ijtima'. Kerana sebenarnya itulah 29 Ramadan. Tetapi kita tengok 29 Ramadan hari Ahad. Kita akan melihat anak bulan pada 29 Ramadan bersamaan dengan 30 Mac 2025. Ijtima' tidak berlaku pada hari itu. Ijtima' berlaku sehari sebelum 29 Ramadan, iaitu pada hari Sabtu 28 Ramadan. Kita tengok iaitu pada pukul 6.57 petang 28 Ramadan, hari Sabtu 29 Mac. Bulan mengambil masa sehari lebih untuk kita tengok, iaitu pada pukul 7.29 petang hari 29 Ramadan tu, umur anak bulan pada masa itu dah lebih satu hari, iaitu 24 jam 32 minit. Hari itu hari Ahad, anak bulan dah besar. Kerana ijtima' berlaku pada hari Sabtu, kan? Semua peserta, anggota rombongan yang mewakili kerajaan pergi tengok anak bulan hari itu, semua tahu. Jadi tak adalah suspend lah. Jadi kalau kita duk acah-acah, nampak bulan tak malam ni, nampak tak? Itu saat ni orang kata kita berlakon pula. Rugilah duit kerajaan. Benda yang dah tahu kita pergi tengok pula. Sebab itulah saya cadangkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia, ataupun Yang Berhormat Menteri Agama, supaya cepat-cepat mempengaruhi MKI dan juga Mabins supaya mengubah kriteria Imkanur Ru'yah yang diubah pada tahun 2021. Yang dahulunya kita pakai kriteria Imkanur Ru'yah yang diputuskan dalam Convention Falak tahun 1978 di Istanbul, iaitu lebih baik dan lebih mendekati takwa. Ini rayuan saya untuk kepentingan umat Islam supaya tidak berlaku kecelaruan. Dan jika sekiranya tidak diubah juga, maka kecelaruan ini berlakulah tiap-tiap tahun. Kalau tak berlaku dalam bulan Ramadan dan Syawal, dia akan berlaku dalam bulan-bulan yang lain. Macam tahun 2022, di mana kita menyambut awal Rabiul Awal pada tarikh yang salah juga. Boleh semak Rabiul Awal tahun 2022. Mohon pertimbangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.